Assalamualaikum set-set kita. Kita bertemu dalam siaran podcast Buah Kosong. Terima kasih kepada mu yang tengok video ni, tengok podcast ni. Dan terlebih dahulu podcast ni dibawakan oleh Art of Tech, Bring the Future. Sebelum tu, setmu kalau belum subscribe, follow, share, boleh tekan subscribe dulu di YT, boleh follow di TikTok Azlan and Corporation, TikTok Art of Tech, YouTube Alan Studio Inch. Jangan lupa tekan loceng untuk notifikasi. Jadi untuk episod pertama ni kita kenal dulu host, iaitu saya Mak Le. Jadi aku adalah host untuk podcast Buah Kosong ni. Aku akan terangkanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang dan juga apa itu podcast Buah Kosong. Okey, podcast Buah Kosong ni kita lebih kepada untuk menjemput tetamu-tetamu random. Tak kira lah saya waris-waris ke ataupun siapa-siapa je buat berani berhadapan dengan kamera. Mari ke studio kita untuk berbual, bercerita dalam podcast kita ni. Tak kira latar belakang lagu mana pun. Maksudnya yang berkejaya ke, yang berniaga ke, suri rumah ke, cikgu ke, semua boleh. Tujuan kita buat podcast Buah Kosong ni adalah untuk memberi inspirasi. Buah Kosong bukanlah bermakna berbual benda yang tak ada faedah. Buah Kosong lebih kepada berbual random, nak bercerita tentang pengalaman hidup ke, pengalaman kerja ke, ataupun damai-damai kecil dulu ke, ataupun permainan-permainan hot main dulu, topik muzik ke, topik wayang ke, semua kita layan. Tak kira gapo pun cerita, janji semua ada cerita untuk diceritakan dalam podcast kita kali. Bila main ni? Okey, kita akan record podcast ni Khamis malam Jumaat. Dan kita akan siarkan di YT, TikTok, buku-buku dan lain-lain platform kita lah. Jadi jangan lupa lah untuk follow TikTok Azlan and Corporation, TikTok Art of Tech Official, YT Alan Studio Inch, dan FB, nama FB tu adalah Jering Rebuh, username aku. Dan juga dekat kita punya page Gadget Orange. Siapa boleh masuk podcast ni? Okay, siapa-siapa pun boleh mari berpodcast, boleh mari ke studio kita untuk berpodcast dengan aku, bersembang dengan aku, berbual dengan aku. Tak kira latar belakang ke apa pun, siapa-siapa sekalipun, kalau tak kenal sekalipun boleh mari untuk kita berpodcast. Dan aku rasa podcast ni adalah julung-julung kalinya di Gua Museh. Dan aku rasa tak ada lagi orang buat podcast di Gua Museh. Jadi benda ni aku dah lama dah plan untuk nak buat podcast, untuk ada studio untuk buat podcast supaya warga Gua Museh ni boleh menyampaikan inspirasi kepada orang-orang awam di luar tu. Boleh bercerita tentang pengalaman. Kalau di Gua Museh ni biasanya hak payah di tempat-tempat lain adalah masuk hotel lah. Sebab hotel-hotel di Gua Museh ni memang mencabar jauh ke dalam. Yang biasa masuk hotel nak bercerita tentang kena serai ke, baru ni gajah ke, rimah ke, apa-apa cerita pun janji semua ada cerita. Hak tu je penting. Sebab tu kita punya tagline ada cerita ke. Jadi untuk podcast Buah Kosong ni kita nak bercerita je. Kita nak mari buah, kalau Kelantan panggil buah kosong. Maknanya kita ada cerita dengan sahaja kita. Hari ni aku jadi rana-rana. Apa ni sebelum ni aku jadi gini-gini. Gitulah. Maksudnya kita punya podcast ni lebih kepada untuk bercerita dan memberi inspirasi kepada masyarakat luar. Kenali host segmen. Sebelum kita berpodcast dengan tetamu kita ataupun guest kita, so terlebih dahulu aku nak bercerita tentang latar belakang aku sedikit ataupun dalam segmen kenal siapa host segmen ni. Nak bagi introduction lah. Orang putih kata nak bagi introduction. Siapa Mak Le ni? Okay. So nama aku Muhammad Azlan ataupun saya adik-beradik nama panggil aku Mak Le lah.
aku adalah founder kepada Art of Tech. So Art of Tech ni kita bertapak di kedai kita ni dah lebih setahun. Sebelum ni aku biasa nego juga di Kuala Lumpur. Banyak tahun juga, hampir 10 tahun di Kuala Lumpur. Bila aku berhijrah ke Gua Musai ni, aku tak berapa berani lagi nak try market di Gua Musai awal-awalnya, sebabnya di Gua Musai ni harga mahal, tapi orang nak beli tu memang orang akan beli keperluan sahaja. Kalau barang-barang kehendak nama jarang orang beli sebab barang mahal. Barang mahal ni disebabkan oleh logistik lah, lebih kepada logistik, sebab jarak Gua Musai ni jauh daripada daerah lain dan jauh daripada ibu negeri lah, Kota Baru. Jadinya awal-awal itu aku tak berani untuk nak try market. Tapi selepas PKP hari tu, bila try dalam PKP hari tu, alhamdulillah ada sambutan dan aku baru boleh explore market di Gua Musai ni. Terlebih dahulu aku nak cerita pasal Art of Tech dulu. Art of Tech ni adalah kedai membaiki telefon. Lebih kepada membaiki telefon, tak kira punah ke apa, skrin ke, bateri ke, ataupun apa-apa je rosak, Android, iPhone, Oppo, Realme ke, apa-apa sahaja brand, boleh buat mari kedai kita. Kedai kita berada di Bazar Marah, Bandar Lama, Gua Musai. Dan kita Art of Tech adalah usahawan Marah. Kita menyewa dengan Marah dan kita mendapat bimbingan daripada Marah Gua Musai dan Marah Kelantan. Bantulah usahawan Marah untuk meningkatkan pendapatan, untuk memperkembangkan bisnes. Minta saya awak support usahawan Bumi Putra ni dah. Jadi kita ada juga beki laptop, jual laptop, printer, ink, semua benda lah yang berkaitan dengan barang elektronik memang kita ada jual. Aksesori telefon pun kita ada juga. Jadi siapa-siapa nak support kita boleh datang ke kedai kita di Bandar Lama, Gua Musai, Bazar Marah dah, kedai nombor 3. Untuk kenali aku sebenarnya berasal daripada Kuala Kerai di Kapur Keruh. Aku sekolah rendah di Sekolah Rendah Pasir Gajah. Nanti kalau kita jemput guest nanti, mungkin ada saya aku daripada sekolah ke apa. Jadi kita akan cerita lebih lanjut lagi mengenai pengalaman di Sekolah Pasir Gajah tu. Lepas tu aku sambung sekolah menengah di Sekolah Menengah Keruh untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sahaja, ambil PMR situ. Lepas tu aku sambung ke Sekolah Menengah Teknik Kuala Kerai 2 tahun. Aku punya batch 2005-2006. Kalau korang ada yang batch 2005-2006 dekat Teknik Kerai, cuba komen di video ni dah. Selepas tu aku sambung matrik. Dan selepas tu pula sambung ke Universiti Tun Hussein On Batu Pahat, Johor. So aku tak nak cerita lebih lanjut mengenai itu sebab kita akan ada segmen khas nanti, insyaAllah. Kalau ada masa dan peluang, kita akan bercerita di dalam segmen khas tu. Selepas tu aku mula berjinak-jinak dengan bisnes lah. Sebenarnya bisnes ni mula bila lepas SPM sebenarnya. Lepas SPM tu, bila kita habis SPM, duduk saja menunggu keputusan tu. Jadi aku ni jenis memang berdikari daripada kecil lagi. Gapo-gapo kalau nak mendapatkan barang gapo-gapo tak kisahlah kau basikal ke gapo, kena menabur sendiri, kena usaha sendiri. Jadi lepas SPM saja aku ke Kuala Lumpur bekerja. Aku bekerja dengan orang dulu, bekerja kalau tak silap aku bekerja di kilang Prima ke bukan Prima, Premier ke macam itulah, dekat section 15 Bandar Baru Bangi. Duduk dengan abang aku. Abang aku lah ni duduk di Berteh. Duduk dengan dia. So situlah merasai pengalaman apa kata bersusah payah untuk mendapatkan gaji. Nak tunggu 7 bulan tu dia kokok scaling dululah, orang Kelantan kata. Dia lah rebuh pucuk ubi, lepas tu jual tin, beli telur, beli nasi, beli beras. Dia pengalaman tu duduk di KL. Walaupun duduk di KL, tapi betul orang kata di KL tak semestinya mewah ke,
tak semestinya gitu. Ada juga yang miskin bandar di Kuala Lumpur. Tapi masa tu aku masih muda lagi lah, sebab lepas SPM umur baru 17. Tapi dapat dah merasai pengalaman tu. Dan selepas tu kalau tak silap aku berhenti aku kerja Pizza Hut. Aku kerja Pizza Hut tu pengalaman pertama masuk ke FMB, franchise Pizza Hut ni. Jadi aku belajar lagu mana cara nak urus bisnes, nak urus staff, lepas tu nak serve customer. Dia ada cara, teknik dia untuk serve customer ni, tak boleh sembarangnya lah. Pada situ sebenarnya pengalaman tu suka juga, sebabnya makan free. Jadi dia tak jadi kita lapar lah kalau balik, sebab makan free. Lepas tu kalau nak balik ke gapo, biasa ada pizza lebih-lebih ke, pasta lebih-lebih, spaghetti. Aku beri spaghetti meatball ke bolanis gitulah, rasa meatball warna merah tu. Kalau orang kerja Pizza Hut tahulah benda tu kan. Kalau orang kalau saya mu gaji makan pun rasanya saya mu tahu spaghetti tu. Biasa bila lepas balik kerja memang ada semua bekal lah. Di tempat kerja tu kita makan dah. Jadi balik tu kita ada lebih ke gap, kita buat balik. Ko saya munggo duduk semua duduk, rasanya semua tu ada 7-8 orang kot semua tu. Jadi kita buat balik tu semua jadi tak lapar. Alhamdulillah, memang bersyukur sangatlah masa tu. Dan bulan-bulan pun ada pendapatan lah orang kata. Jadi tak lama juga aku kerja FMB tu. Selepas tu dapat sambung belajar. So aku pergi sambung belajar. Dan pengalaman berniaga pertama adalah masa aku berada di UTHM. Kalau tak silap aku di SEM kedua ke ketiga, bila cuti SEM ni panjang. Kalau dulu ngaji dalam 3 bulan gitu, 3 ke 6 bulan aku tak ingat. Cumanya bila cuti SEM aku tak boleh sangat balik kampung. Jadi aku pergi kerja Kuala Lumpur. Tapi sebelum kerja di Kuala Lumpur tu aku cari dulu. Aku memang daripada kecil memang aku berhi dengan komputer, berhi dengan telefon ni memang daripada kecil lagi. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada cikgu di sekolah teknik aku, Cikgu Hasnah, kerana masa aku tingkat 4 kalau tak silap, dia ada bagi satu komputer Dell lama hot tebal tu, dia bagi kat aku. Cuma komputer tu dia patah handsel, dia patah skrin dia, tapi aku boleh guna sampai ke universiti. Dan aku explore situlah, banyaklah aku explore tentang komputer tu. Kena hard disk, kena RAM, kena screen, kena keyboard. Kita expose awal. Dikata pak kita dah expose dalam benda tu. Aku sangat hargai, terima kasih kepada Cikgu Hasnah. Kalau tengok video ni, boleh komen cikgu. Okay. So itu adalah komputer pertama aku dapat, walaupun buruk, walaupun second hand ke gapo, tapi aku amat hargai sangat-sangat. Dan sebabnya daripada situlah aku start berminat dengan komputer ni. Jadi kita sambung balik pengalaman pertama berniaga tu. Dalam cuti SEM ketiga, aku cari dulu dalam internet. Masa tu kalau tak silap dalam mudah kau gitu dia ada iklan. Saya pun tak ingat ada Facebook ke dalam mudah. Rasa masa tu Facebook baru nak timbul rasanya, lebih kurang gitulah. Sebab zaman tu adalah zaman MySpace. MySpace, Friendster. Kalau saya mau ingat, MySpace, Friendster, dia adalah lagi media sosial. Dia tak ada lagi TikTok. Dia Facebook pun rasa tak ada lagi. Cuma saya tak ingat. Saya tengok dalam surat khabar ke gapo, iklan jatuh kosong tu di Loyak Plaza. Loyak Plaza di tengah bandar Kuala Lumpur lah, di Jalan Hantuah tu. Jalan MB, sorry. Di Jalan MB tu adalah Loyak Plaza. Dan kita tahulah Loyak Plaza ni adalah satu-satunya mall yang jual semua barang-barang elektronik, lebih kepada elektronik dan aksesori. Jadi toh memang minat dah. Jadinya bila boleh peluang tu memang kita ke grab lah. Peluang untuk nak
berminat dengan komputer nama ni ke. Kita suka lah. Jadi masa cuti SEM tu aku gila interview di kedai Abang Bob. Okay, nama dia Koyum kalau tak silap aku, Abang Bob ni. Melayu, memang Melayu. Dia ada buka kios di Loyak Plaza tu. Interview pun simple je sebabnya dia kios ke. Jadi dia kata kecek interview, dia kata boleh start lah. Cuma dia bagi tahu macam mana pembayaran gaji nama. Jadi masa tu nak ayat ke SMU dia, dia punya cara kita bekerja adalah ada say ada gaji, tak ada say tak ada gaji, mugi saja je. Dia memang lagu tu. Lepas tu dia akan bagi 60-40, 60-40. 60 akan bagi kat company, 40 akan ambil kita. Jadi dia bagi lagu tu selepas tolak kos lah. Jadi untung tu dia akan bagi gitu. Kalau 100 kat 60 wiko company, 40 akan ambil kita sebagai gaji kita lah. Jadi mula-mula tu duk mikir, boleh kau aku ni buat sale ni, nak jual laptop ni, lepas nak jual kat orang payah juga. Tapi masa tu tahun tu lah, rasanya 2000 apa kalau tak silap aku 2009 2010 aku tu. Ramah di Loyak orang cari komputer nama, orang akan tuju ke Loyak. Jadi untuk nak buat sale tu kena ada keyakinan diri untuk kecek dengan orang lah. Hak paling penting sekali kena ada knowledge berkenaan dengan komputer tu. Jadi kita study lah dia punya spek komputer tu, berapa prosesor, apa prosesor, berapa gig RAM, berapa hard disk, apa kelebihan dia, brand gapo. Jadi kita study benda tu. Lepas tu seingat aku 3 hari aku kerja saja. Hari keempat baru boleh temu pertama hak beli tu pun beli notebook. Okay, notebook hak kecil tu, hak 10 HC tu. Kalau tak silap aku brand Twinmate. Kalau saya mau gaji dengan brand Twinmate, komen dah. Okay, brand Twinmate. Kalau tak silap aku warna merah kau warna biru masa tu. Dia awal-awal keluar notebook hak kecil tu. Sebab kalau laptop hak besar dia mahal. Dia 2000 lebih. Hak tu hanyalah 1399 kau 299 lagu tu je. Dan aku berjaya jual dekat makcik kau pakcik gitulah lebih kurang. Berjaya sale pertama. Jadi untung tu alhamdulillah. Memang kalau boleh, kalau kita kerja dengan atas usaha kita gitu kan, kita akan jadi bersemangat untuk nak buat lagi. Sebabnya aku bagi contoh deh, kalau untung 100, 40 kita tu untuk sebutir laptop. Kalau kita jual 5 butir ke 8 butir ke, kira berapa dah sehari. Masa tahun tu 100 ni banyak. Tak sepuluh ni 100 ni pergi pasar raya, masuk pasar raya habis lecih lalu. Lepas tu waktu jabi kecil, kalau masa tu 100 tu banyak dah ya semua. Walaupun aku part-time tapi alhamdulillah lah, boleh dikatakan dari sebulan boleh 3-4 ribu juga. Walaupun aku student masa tu. Jadi lepas 3 bulan sambung balik di universiti. Jadi aku berhenti dulu. Aku yang molek lah kau babak tu. Saya nak sambung ngaji pula ni sebab saya cuti SEM je. Tapi saya akan buat part time. Lepas tu bila aku sambung, memang aku buat part time. Hujung minggu aku akan daripada Batu Pahat tu, UTHN di Batu Pahat, aku akan naik bas ke Kuala Lumpur. 3 jam perjalanan dia pergi Kuala Lumpur, kerja 2 hari. Lepas tu biasanya hari Jumaat petang aku akan naik bas. Lepas tu hari Sabtu malam tu aku akan sampai balik ke Batu Pahat. Jadi memang best gila lah, memang suka lah sebab PT tak tahu lah. Jadi aku tak perlu menyusahkan mak ayah dah lah untuk kira duit masa tu. Sebab awal-awal masa aku duduk matrik tu, aku rasa macam semua minta PT. Jadi macam membebankan ibu bapa. Aku pula keluarga aku ni bukan kalau keluarga yang senang lah. Okay, orang susah juga, orang getah lagu tu je, orang kapung, kerja kapung. Jadinya
bila kita duduk ngaji ni, kita nak minta tu pun kita ada satu perasaan segar. Untuk budak-budak lah ni aku rasa dok gitu dah main minta je apa-apa pun, walaupun dia tahu ataupun tak tahu mak ayah dia tu tak ada duit, tetap minta nak telefon lah, nak go tu lah, nak go ni kah, nak go ni lah budak zaman-zaman lah ni. Jadi tak serupa dengan zaman kita dulu masa duduk ngaji. Jadi bila duk minta duit sama masa duduk matrik tu, jadi kita serah tak sedap dalam hati kita ni, rasa tak sedap. Tu kita usaha untuk nak apa kata, tak menyusahkan ibu bapa. Start situ lah. Okay, lepas tu aku lepas ngaji nama pun aku stay lagi buat part time, stay lagi kerja, dan banyak lagi lah perjalanan kerjaya aku tu. Okay, sehinggalah hotline ni. Cuma setakat tu dulu untuk podcast kali ni. Aku rasa panjang dah kot podcast ni. Mungkin Sekmu kenal dah sikit-sikit host Sekmu ni, Mak Le ni, untuk podcast Buah Kosong ni. Dan Sekmu pun dapat gambaran dah sedikit podcast ni berkenaan dengan gapo. Aku nak mengalu-ngalukan lagi siapa-siapa hak berani bercakap depan kamera, cakap dengan aku lah. Okay, aku akan jadi host dan aku akan tanya soalan-soalan yang Sekmu boleh berkongsi. Mana Sekmu nak berkongsi dan Sekmu boleh berkongsi. Kalau benda tu sulit ke gapo, kalau rasa tak boleh nak kongsi, jangan kongsi. Jadi Sekmu ada cerita untuk berkongsi. Aku jemput siapa-siapa saja, tak kisah saya ke, kenalan ke, tak kenal apa. Kalau berasa berminat untuk buat podcast, boleh mari ke studio kita, dan kita akan buat setiap minggu satu guest lah, satu tetamu lah, dan kita akan upload setiap hari Sabtu. Okay, so rasanya sampai situ dulu podcast Buah Kosong kita kali ini. Dan kita akan berjumpa di episod kedua dengan guest pertama kita. Saya mesti tertanya-tanya kan siapa guest pertama kita, sebab aku ada dah prospek guest untuk tetamu pertama. Jadi kita akan bersiaran lepas ni dengan tetamu pertama kita. Jadi terima kasih yang mana support video aku ni, yang mana subscribe, yang mana follow TikTok aku. Jangan lupa podcast Buah Kosong, real life experience. Let's go!